Lepas bersalin scissor, luka tu patut makin baik, tapi keluar cecair bernanah. Rasa pedih tu tanda luka lambat sembuh dan dijangkiti. Saya tahu ramai ibu yang panik bila luka scissor tu tak kering-kering. Okey, dalam video kali ni saya nak kongsi punca luka lambat sembuh dan cara rawat dari dalam dengan menggunakan suplemen semula jadi, efektif dan berkesan. Okey, punca luka scissor tu bernanah dan lambat sembuh ialah sebab imun badan kita tu lemah. Bila badan tak cukup kuat nak lawan jangkitan, kurangnya nutrien penting untuk pemulihan luka seperti protein, vitamin C dan zinc. Berlakunya keradangan yang kronik dalam badan, tekanan ataupun kurang rehat dan hormon yang tak stabil, penjagaan luka tak bersih, risiko kepada jangkitan kuman. Cara nak rawat luka scissor tu dari dalam ialah luka scissor tu kita kena rawat dengan memastikan ikut saranan doktor, pastikan luka tu sentiasa kering, dicuci dan perlukan nutrisi untuk sembuh. Antara suplemen yang boleh Kak An suggestkan ialah polyphenol. Di mana polyphenol ni dia bantu untuk baiki sel yang rosak, dia bantu untuk sel baru terbentuk, kurangnya keradangan, dia bantu luka tu cepat kering, kuatkan imun badan dan juga bantu untuk lawan jangkitan. Dan juga dia bantu untuk kulit yang cantik dan parut yang cepat pudar. Yang kedua ialah vitamin C. Vitamin C ni bantu penghasil kolagen untuk luka tu cepat sembuh. Dia bantu kuatkan imun, dikurangkan risiko bernanah ataupun jangkitan. Yang ketiga, zinc. Zinc ni merupakan mineral yang penting untuk pembentukan sel baru. Jadi luka tu cepat sembuh, cepat tutup dan tak berair. Dan yang keempat, protein. Protein ni sangat bagus. Dia bantu untuk bina tisu-tisu dan sel yang baru. Badan perlukan protein yang cukup untuk luka tu cepat sembuh. Nak dapatkan suplemen untuk luka scissor, boleh dapatkan dari Kak An. Bolehlah hubungi Kak An di 018 4076 049. Kak An akan beri konsultasi cara pengambilan yang betul dan berkesan. Sebelum tu, jangan lupa like, komen dan share. Semoga bermanfaat.